Okey guys, dah sampai kat kampung, kita buat ketupat. Harap-harap jadi guys. Dah bertahun tak buat ni. Rasanya 6-7 tahun kot tak anyam ketupat. Aduh, susahnya. Guys, kita nak masak untuk raya ni. Untuk raya ni kita lipat patah balik. Ketupat paling senang rasanya kot. Ketupat lain susah, nak kena masuk banyak kali. Ni ketupat ni agak mudah. Betul ke ni? Tak salah. Macam ni. Basah guys. Kucing tangkap ayam pula. Kejut tu buat ni. Pula lah tarik dia ni. Dah kenapa pula ketupat ukur macam ni? Dah kenapa ketupat macam ni guys? Tadi jadi. Tadi buat ni jadi. Ibu jadi. Boleh lah guys. Masa boleh taruh nasi. Okay guys, check it out, mantap.